menggunakan satu inovasi, Endocrine Interactive Dashboard. Mengapa Endocrine Interactive Dashboard sangat diperlukan? Kerana murid suka menghubungkait kelenjar, hormon, organ sasaran dan fungsi hormon dalam sistem endokrin. Selain itu, bahan pembelajaran berbentuk teks dan gambar raja statik kurang membantu murid memvisualisasikan proses hormon yang abstrak. Dan akhir sekali, pembelajaran yang berorientasikan hafalan boleh menyebabkan murid kurang terlibat. Kami menggabungkan aplikasi terkini iaitu AR, muzik, video dan game. AR diperbuat daripada Assembler Studio. Muzik pula dijana oleh Suno AI, manakala video dicipta melalui AI juga dan game diperbuat daripada Gemini AI. Empat elemen ini bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan inovatif, malah membantu meningkatkan pemahaman, kreativiti serta pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Objektif pembinaan inovasi kami adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep berfokus kepada tajuk sistem endokrin, meningkatkan visualisasi dan interaktiviti iaitu menggunakan AR, augmented reality dan juga AI, meningkatkan pelibatan dan penguasaan pelajar dari segi gamifikasi dan muzik Suno AI. AR, AI, gamifikasi dan Suno AI menjadikan pembelajaran interaktif, seronok dan lebih dipahami. Langkah pertama, buka dashboard dan scan QR di AR. Langkah kedua, tekan view in 3D dan tekan play untuk melihat sistem endokrin dalam bentuk 3D. Jom kita menerokai butang muzik. Okey, di dashboard sistem endokrin kita ada juga muzik. Okey, jom kita dengar muzik. Itulah tadi ketua semua, kau berhormat setiap masa. Tiroid pula beri tenaga, badan sihat, aktif sentiasa. Saya kelenjar pituitari, terlegela kelenjar induk kerana saya merembeskan hormon pertumbuhan. Tiot di leher. Adenal di atas jiling-jian. Bila anda cemas atau takut, Owari merembeskan estrogen dan progesteron untuk ciri seks.
tak berminat pun dengan topik ini. Selepas adanya dashboard, saya lebih berminat dengan subjek ini dan lebih yakin untuk belajar topik ini. Pada pendapat saya, dashboard ini membantu saya memahami lebih dalam tentang hormon dan fungsi hormon. Dashboard ini sangat menarik dan saya sangat mudah memahami tentang dashboard ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pada pendapat saya, dashboard ni sangat berguna sebab dia memudahkan dan sangat menyeronokkan. Contohnya macam lagu kelenjar endokrin. Itulah tarik ketua semua, kawal hormon setiap masa. Pada pendapat saya, lepas saya guna dashboard ni, saya lebih faham dan tidak keliru lagi. Lepas tu saya boleh uji pemahaman saya ni guna game Super Mario Bros. Potensi inovasi EID dapat diperluas kepada topik sains yang lain, dapat dibangunkan sebagai aplikasi Android, juga dapat ditambah baik AI chatbot. Pelaksanaan boleh dilakukan di seluruh menengah seluruh Malaysia dan berpotensi ke peringkat antarabangsa melalui pelbagai bahasa. Kesimpulannya, Interactive Endocrine Dashboard berjaya meningkatkan kefahaman, minat dan penglibatan murid terhadap topik sistem endokrin melalui pembelajaran yang interaktif dan menarik. Inovasi ini berpotensi menjadi bahan bantu mengajar yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sains serta biologi. Akhir kata, #, daripada konsep abstrak kepada pembelajaran bermakna.